بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, perangkat Tuan Imam, dan saya doakan kepada Tuan Imam diberikan umur, dimurahkan rezeki, dan diletakkan iman, dikurniakan Allah suara yang lagi sedap yang boleh mengimamkan kami semua. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Seterusnya yang diraikan para asatizah, alim ulama, dan guru, para masyayikh, ustaz-ustaz, ustazah yang ada di 5R3 kawasan Persib 5. Mudah-mudahan semua dikurniakan Allah nur cahaya pada wajah, lisan, pertuturan, agar mudah menjadi ikutan kepada anak-anak ataupun masyarakat ataupun sekalian kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal. Seterusnya yang dihormati dan disayangi ayah dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Baik, tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Sedih sikitlah tak balik cuti. Tak balik esok. Cuti panjang kan? Antara hari Senayan. Senayan tu kerja lah. Baik, saya first time sampai ke Kelantan. Dulu rasanya buku saya duduk kat area sini juga, sebab dia kerja bahagian apa tu, kalau balance of justice yang tak sendiri, dia kehakiman yang ujung sana kalau ada satu ni kan, di Persib 50 kan, ujung jalannya apa tu dia, lepas tu nanti kehakiman apa. Kalau hak yang tengah-tengah tu dia balance of justice, hak yang ujung dia buat saya tak tahu kehakiman juga lah. So dia kat situ, pasal dia duduk dari sini, pasal dia main-main lah, nampak-nampak dia semua kan, pasal dia. Bila ni dia pindah, masa dia pindah. Khair, saya first time main tak tuan. Sebelum ni Ustaz pernah lihat saya main di sini. Siapa Ustaz saya main? Ramai no? Masya Allah. Okay, maknanya orang mengaji lah. Orang mengaji sedang. Baik. Saya perkenalkan diri saya dulu kat tuan. Nama saya Don Daniel bin Rabiaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Wahab. Ini nama kandung saya. Umur saya 31 tahun. Saya dibesarkan di Pulau Pinang, belah tanah besar, bukan belah Tanjung. Mak bapak saya orang Tanjung, bapak saya orang Bukit Geluguk, mak saya orang Merah Laut, Kampung Ledek.
Kalau ada saya sangkut kat siapa-siapa tak, kita jumpa dengan aku, kita simak adik-adik lah. Atau orang pertama dia kata adik-adik, dia kata beradik-beradik. Beradik-beradik kita simak saya. Saya bukan pelajar yang belajar dari sekolah tahfiz sejak dari kecil. Saya pelajar konvensional, maksudnya saya sekolah macam anak-anak tuan di Putrajaya ini, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, dan saya adalah pelajar jurusan sains. I am a pure science student. Saya ambil fizik, saya ambil kimia, saya ambil biologi, dan saya ambil MM. Umur saya 18 tahun baru saya mula menghafal Quran. Umur saya 21 tahun, saya khatam 37. Saya sambung umur 22 dekat Mesir. Umur 25 saya balik tahun 2008. 2009 baru first time saya menetapkan penetapan saya di Selangor, di Bani. First kali Desa Sentosa Kelas Jerman. Itu saya duduk situ 2009 tengah, 2010 tengah, baru saya pindah duduk dekat Bandar Seri Putra sampai sekarang. Kira bermasa pinpoint kat situ lah. Maknanya anak saya esok dia akan abang bila orang tanya dia, kamu duduk mana? Aku duduk Selangor. Dia di Selangor sebab dia orang Penang. Saya orang Selangor, dia orang Selangor. Okey, itu serba sikit pengetahuan tentang diri saya. Saya dah berkahwin, isteri saya seorang, anak seorang nak masuk pondok 2. Sedang tak berapa lama lagi, insyaAllah kita mohon lagi selamat. Cita-cita memang ada untuk kahwin lebih daripada satu. Sama macam ada depan sini, sama bercita-cita tinggi. Saya bila cerita tentang saya selalu buat kesimpulan dengan mengatakan, tuan-tuan, Quran itu wahyu, dia bukannya buku. Siapa yang rasa nak hafal Quran, falyatafadhal mashkur. Dia tak pernah terlambat. Tuan-tuan yang mana baru rasa mula nak hafal surah Sajadah, surah Yasin, Al-Waqi'ah, hafal dia. Sebab Quran ini dia wahyu. Dia bukan cara ikut kita, dia ikut Allah Ta'ala. Allah kata duduk, dia duduk. Allah kata belah, dia belah. Dan sama saya pun sama juga. Allah kata ingat, saya ingatlah ayat saya ini. Lupa ayat saya ini. Jadi anak-anak kita tak apa, bila sekolah mana pun. Sebab apa? Quran dia bukan yang pelajaran di sekolah. Quran dia compulsory. Macam dengan ajak anak-anak tentang semayang, dia mesti kena bermula di rumah. Tentang hafal Quran mesti daripada rumah. Hafal Quran mesti daripada rumah. Nak istiqamah baru di sekolah tahfiz. Okey, nak istiqamah baru di sekolah tahfiz. Tapi kalau kakak nak hafal Quran ikut jadual tuan-tuan sendiri, hafal di rumah. Sebab Quran dia compulsory, dia bukannya benda tambahan, dia benda wajib. Okay. Mudah-mudahan ada pencerahan sikit kepada tuan-tuan tentang apa itu Al-Quran. Khair, hari ini kita nak cerita tentang siapa? Sahibul Quran. Orang yang Allah turun Quran dekat atas mulut dia, iaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita nak mula perjalanan, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan selalu selawat ke rumah. Hentam sudah orang kata. Jadi kedua bunyi. Kita ikutlah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sa. Awak yang tuan-tuan semua sedih. Senyumlah dan selawat kepada Nabi, puji dan senyum. Apa boleh jadi kalau kita dia sedih? Senyum. Sallallahu ala Muhammad.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Okay. Sebelum saya lebih lanjut lagi, boleh tak saya tanya tuan-tuan, makna tajuk tuan-tuan tu apa dia? Kan tuan-tuan baru nak tahu tajuk. Apa makna tajuk tuan-tuan? Bertepuk sebelah tangan. Apa makna? Kalau tanya dulu lah. Saya beritahu kat saya tak ada makna. Okey. Apa makna tajuk tuan-tuan? Dia kata dia orang surah ni kamu pilih. Okey. Saya buat tajuk tu sebab apa? Tulis ni. Kalau ada tuan penasihat, dia ada tuan penasihat, jadi kalau ada tuan penasihat 25% tak apa. Saya kira. Saya bawa kan tajuk kita dulu. Apakah yang nak kita sampaikan hari ini? Sebab saya sebelum ni Ustaz, ada satu dua tempat saya main-main tu, kita tengok tajuk kita sampai tempat-tempat orang tu macam dia tak sampai sebenarnya. Saya sampai tu, orang tak sampai. Sudah. Tak tanya dia pun, dia rasa salah pun. Abang tunjuk dia bagi musuh. Hari ni saya pun bawa cerita bagi kat Santa Claus hari tu, bagi orang mati. Jadi saya sampai semangat apa semua kita cerita satu-satu dia pun tak dapat. Rupanya yang dia mau rupanya makna lain. Jadi saya pun dah berhati-hati dah dahulu. Mungkin dari segi makna yang zahir saya faham lah apa maknanya. Maknanya lagu mana kita nak cinta Nabi, Nabi cinta kita. Maknanya Nabi dah tepuk dah sebelah tangan dia. Kita ni tak sambut dah tepuk dia tu. Aku yang saya faham tak apa. Tu saya nak tanya kita tengok dulu. Betul tak? Betul. Kan sebab saya bagi jawapan. InsyaAllah itu maksudnya lah. Jadi bila kata lagu tu, saya kena habang kat tuan-tuan lah. Cara nak tepuk dari sebelah tangan melalui cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dengan menyambut kelahiran baginda Nabi setiap kali masuk bulan Rabiul Awal dan setiap kali 12 Rabiul Awal. Itu caranya. Pasal apa? Okey, ni baru kita senaraikan satu-satu pasal apa? Sebab apa? Kenapa? Why? Baru kita cakap. Okey? Baik. Nama penuh baginda. Nampak tu? Nama penuh manusia yang mulia ini. Baik, berhenti kat situ dulu. Kita kata kenapa dia nama manusia mulia?
Kita ni tak pernah jumpa Nabi. Kita ambil apa tuan Nabi dia tak lagi sekali. Sebab tuan Nabi nampak dia lahir dari mana, tak mana dia tok Nabi tahu. Jadi tak mana perkataan tuan Nabi, tak mana perkataan tuan Nabi, tak mana. Dekat qasidah Adnani, Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatan Rahmani. Itu baik yang ulama susun. Al-Haq itu starting tuan Nabi cakap. Abdul Muttalib, ada dari situ perkataan Abdul Muttalib. Apa dia Abdul Muttalib kata? Alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ulama qaibal ardani. Sama dia? Ada sama dia? Qad zada fil mahdi ala al-ghilmani u'idhuhu bil baiti zil arkani hatta arahu balighal bunyani anta alladhi. Masuk balik dengan ulama kita susun ni. Anta alladhi summita fil Qur'ani. Itu baik ya. Jadi kita ambil tuan Nabi cakap apa dekat Nabi, baru kita faham dia tu siapa dia. Sebenarnya dia tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi. So lepas ni kita tak pakai perkataan dia lah, kita pakai baginda. Okey. So baginda Nabi, tuan dia sebut mula-mula sekali bila dapat. Okey, kita gambarkan dia punya gambar kelahiran baginda Nabi. Tuan-tuan kena ingat, jarak dia katalah penjuru sini adalah Kaabah, katalah penjuru sini Kaabah, di penjuru ujung ni Kaabah, maka rumah Nabi lebih kurang jaraknya, tuan-tuan kena pergi ke sana lagi lebih kurang dalam 10 minit jalan kaki kat ujung sana sikit. Maknanya kalau saya masuk tadi kepala jalan kita kata dari ujung ni ke jalan ni sampai kepala jalan tu, itu adalah kawasan rumah Nabi. Dia berada di tengah-tengah antara kawasan Syekh Ali dengan kawasan Jabal Qubais. Siapa nak pergi boleh, tak ada masalah. Yang ni kawasan Syekh Ali, ada rumah dalam sini kawasan dia. Sini ada Jabal Qubais. Belakang itu dia ada Jabal Adian. Itu belakang. Okey. Jadi dari situ itu seorang wanita bernama Aminah binti Wahab, mak Nabi yang mulia, berasa sakit-sakit nak lahirkan anak. Ketika itu waktu tengah pagi, maknanya 12 malam ke atas. Kata guru kami, guru Datuk Alwi, maknanya lebih kurang dalam pukul 3 pagi 4 tadi dulu. Jadi ketika itu zaman tu saja tanya tuan-tuan, mereka menyala lilin pakai apa? Mereka menyala pelita tu pakai apa? Minyak buat daripada apa? Agak aja, cuba agak. Dia kata tak pernah aku dengar soalan ni sepanjang Malaysia dah. Allah tak boleh keluar dari dalam payah. Ketika itu minyak yang digunakan, kata guru kami, guru Datuk Alwi, adalah daripada lemuk binatang. Lemuk binatang dia dicayak tu, jadi bila letak sumbu tu tali cucuk dia menyala. Tapi kalau dah kata pukul 3 pagi, hak minyak tadi pun dia dah jadi lemuk kerah-kerah dah. Maka ketika itulah lampu padam. Dan ketika di dalam gelap gelita itu, masa zaman itu mana ada 7-Eleven, 24/7 dia bila ada. Mana ada lagu kita yang kita yang dia buka 24 jam, tak ada. Maka ketika itulah semua orang yang berada di sisi
Aminah binti Wahab, wanita yang mulia itu, menyaksikan satu perkara yang disebut alhamdulillahilladzi a'tani hadza ghulaman thayyiban ardani, anak yang dilahirkan dari istimewa. Macam mana? Ketika itulah Siti Aminah, tapi bagi saya adalah pendapat kecil saya, daripada apa yang guru kami kata, maknanya Allah memelihara Siti Aminah. Bagi orang tak nampak dia punya kawasan aib dia, keluar saja Nabi daripada tempat kelahiran ibunya yang mulia itu, maka terpancarlah cahaya di dalam kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi Negara. Maka terpancarlah, sebab yang cerita di sana, yang cerita di Siti Aminah sendiri cerita, yang merakamkannya saya Ibu Musa, yang ceritakan balik saya Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dia bercerita lagi. Jadi Siti Aminah kata, masa Tuhan keluar Nabi itu, keluarlah dengan cahaya yang menyinari daripada rumah Nabi yang tadi duduk lebih kurang ujung 10-15 minit kalau ada tempat kita kepala jalan ini, bersinar cahayanya terus menuju straight. Kalau Kaabah belah sini, dia kena pergi belah sana, sebab kalau belah sana belah Iraq, dia kena pergi belah sana, dia pergi belah sana terus ke sebelah utara. Belah mana? Belah Syam, Syria, Jordan, Palestin. Maka semua kanisah bahasa Arab, bahasa orang putih kata church, bahasa Melayu kata gereja. Maka gereja-gereja yang di Syam itu semuanya membantulkan cahaya. Maka tahulah ahlul kitab, manusia yang dinanti-nantikan sudah lahir. Tuan-tuan jangan lupa kecil. Pasal apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitab, mereka yang dikurniakan kitab. Maknanya dalam kitab sebelum daripada Quran mesti kena ada cerita pasal Nabi kita. Ada tak ada? Jawapan yang pertama ada. Tuan-tuan nak buka dalam mana? Tuan-tuan buka dalam Bible. Bible book of apa tuan-tuan? Book of Isaiah. Book of Isaiah chapter nombor 29 verse ayat nombor 12. Dia kata apa? Akan sampai Jibril kepada satu orang, tapi dia tak sebut nama Jibril, dia terjemah. Mereka ni ada sedikit perangai tak berapa elok. Mereka suka terjemah sebab nak menipu. Yang tu yang Allah kata apa? Yaquluna hadza min 'indillah wa ma huwa min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka kata hak ni mai daripada Allah, benda tak mai daripada Allah. Sebagai contoh dia, katalah ada dekat sini nama Aswad, ada tak dekat sini nama Aswad? Aswad ada tak? Aswad. Aswad. Tak ada. Tak ada aswad. Aswad apa dalam bahasa Arab? Hajarul aswad. Apa maknanya? Batu hitam. Tuan-tuan nak sebut nama katalah pengurusi masjid, katalah nama ustaz kita berbuat aswad. Contoh, Ustaz Aswad. Adakah saya bila nak main Assalamualaikum, saya mengucapkan terima kasih kepada ustaz kita? Boleh tak saya terjemah nama ni? Tak boleh. Itu bukan satu benda yang proper orang panggil. Atau dalam bahasa kita, itu bukan satu benda yang sopan. Dia menjadi satu benda yang disebut dalam bahasa simple kita, itu satu perbuatan yang kurang ajar bila kita terjemah nama orang tadi itu. Tapi sebenarnya itu yang berlaku di dalam Bible. So saya tak boleh cerita. Maka mereka terjemahkan nama Jibril itu semua. Mereka kata akan sampai seseorang yang tidak tahu menahu tentang perkara itu, menyampaikan sesuatu yang ada di dalam buku Al-Quran kepada seorang lelaki. Maka lelaki ini bila dikatakan kepada dia, read, baca, maka lelaki itu akan kata, I cannot read, saya tak boleh baca. Sama ada macam cerita yang ada dengan tuan-tuan, Iqra ma ana biqari, betul? Baca, aku tak erti nak baca. Dalam Book of Isaiah jilid chapter 29 verse nombor 12, dia dah sebut dah. Nabi akhir zaman mesti dia tak pandai membaca. Sebab itu saya banyak kali saya pesan dalam kuliah, tuan-tuan, Nabi buta huruf bukan benda kecil. It is not a matter of memuliakan Nabi atau tidak memuliakan Nabi. Dia bukan problem dia yang itu.
Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, mari saja kepada Nabi Isa, Allah kata apa? Nabi Isa diajarkan kepada dia menulis dan membaca kemudian kitab Taurat dan kitab Injil. Allah sebut macam tu. Tapi Nabi yarhamkallah, tapi Nabi kita Allah tak sebut pun Nabi pandai membaca. Allah siap habaq lagi apa dia? Nabiil Ummiyin. Dia adalah Nabi yang buta huruf. So buta huruf ini adalah satu tanda yang besar. Oleh sebab itu tidak logik kalau hari ini ada orang mai hadir bincang dengan tuan-tuan Nabi buta huruf atau tidak. Tak logik betul. Nabi memang dalam Quran sebut sampai ke akhir hayat Nabi buta huruf betul. Sebab apa? Buta huruf ini adalah tanda Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab. Jadi bila ada orang cuba nak perbetulkan kata Nabi buta huruf tadi tu, seolah-olah kita takut. Macam-macam nak abang kata Daud Nabi akhir zaman bukan nak buta huruf. Tapi mudah-mudahan kajian yang dibuat, sebab ada 2-3 buku kita baca di kedai-kedai buku, di perpustakaan, di mana-mana ada ulama-ulama dini hari, ulama-ulama nowadays berbincang tajuk lagu ini. Tuan-tuan kena ingat, Nabi buta huruf bukan yang pilihan. Nabi buta huruf memang Allah bagi purposely Nabi buta huruf. Nabi memang kalau dalam bahasa kita sengaja dibuta hurufkan oleh Allah Ta'ala. Okay, boleh faham baik? Baik. Maka bila bersinar sahaja kanisah-kanisah gereja-gereja di Syam, orang semua tahu. Sebab apa? Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah bagi kitab, mereka semua clear kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada anak mereka lagi. Anak saya dalam perut isteri saya tak tahu warna kulit dia apa, saya tak tahu rambut dia lagu mana, saya tak tahu mata dia lagu mana, saya tak tahu jari dia lagu mana, saya tak tahu isu besar dia lagu mana. Tapi orang yang dapat kitab, dia boleh cerita rambut Nabi ikan mayang, bulu mata Nabi tirus macam bulan sabit, mata Nabi, bulu mata dia letip naik ke atas, mata Nabi sentiasa bercelok, mata hitam Nabi hitam pekat, rambut Nabi hitam pekat. Nabi tidak tinggi, Nabi tidak rendah. Kalau duduk dengan orang rendah nampak dia tinggi, kalau duduk dengan orang tinggi nampak baginda rendah. Bila baginda dalam keadaan macam tu, kulit Nabi bukan pucat, kulit Nabi merah putih, kemerah-merahan, lawa kulit Nabi. Kalau orang tengok mudah jatuh hati dekat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh cerita anak dia daripada tahu. Pasal apa? Sebab daripada dapat kita. Sebab daripada dapat kita. Maka dia berkata, oh, manusia itu sudah lahir. Baik, kita patah balik dekat Allah tadi. Tuan-tuan buka dalam kitab. Hak ni pun hari itu saya cerita dalam televisyen, aku cerita pun dia tak suka juga, dia berkomentar. Buka buku baca lah. Buka buku baca. Jangan mengantar ikut selera. Buka buku baca. Buku bukan buku nipis-nipis. Buku tebal-tebal ulama bukan kecil-kecil. Ini Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ni siapa dia? Imam Ibnu Katsir ulama yang disebut sebagai paling berhati-hati ketika meriwayatkan hadis dalam kitab tafsir beliau, dalam kitab sirah beliau. Dia yang tulis sirah Nabawiyah. Dia yang tulis Qasasul Anbiya, cerita para nabi. Dia bukan hadis-hadis, dia cerita pasal Nabi Adam. Saya yakin ada banyak hadis tentang Nabi Adam. Tuan-tuan tak tahu umur Nabi Adam kena tolak 40 tahun bagi dekat Nabi Idris. Tuan-tuan tak tahu. Dia bukan hadis-hadis begitu, dia cerita dekat kita. Tak tahu baca. Jangan kita rumah hentam ikut hak kita ada saja. Dan saya pesan lagi sekali dekat tuan-tuan yang ada dekat sini, sebab tuan-tuan orang mengaji. Apa dia? Kalau nak cerita sejarah, baca buku sejarah. Jangan baca buku hadis. Nak cerita sains, jangan buka buku matematik. Nak cerita matematik, jangan buka buku sains. Nak cerita bahasa Inggeris, jangan buka buku Tamil. Nak cerita pasal geografi, jangan buka buku tentang fizik. Nak cerita geografi, buka buku geografi. Kerana ulama geografi, dia tahu apa dia nak cerita. Jangan kita kata
Tuan-tuan, sejarah kelahiran Nabi tentang Nabi berhijrah pergi ke Madinah, lalu Gua Sur. Dalam Gua Sur itu ada sarang laba-laba yang dimengaut, tidak ada dalam hadis. Dalam hadis tak ada, dalam buku sejarah ada. Tuan-tuan kena faham dan ambil ilmu. Ini orang mengaji semua ni kena tahu. Jangan kita berkata, oh dalam hadis tak ada, dalam hadis tak ada, dalam hadis tak ada. Tuan-tuan habaq main kat saya, tuan-tuan buat kira-kira tu hadis mana benar-benar. Tuan-tuan kira buat pembahagian, tuan-tuan buat algebra, yang tu tak ada dalam hadis, yang tu ada dalam Quran. Ulama algebra dapat formula algebra ketika membahagikan bab mana? Bab pembahagian harta pusaka. Dia buat pecahan 1/3. Seorang isteri dengan ini dia ada 1/6, 1/8. Dia tengah kira-kira tu dia jumpa satu formula. Formula tu nama dia algebra. Bukan daripada hadis, dia Quran. Okey, tuan-tuan boleh dapat? Jadi saya nak beritahu, orang Putrajaya, orang mengaji kena faham. Ambil hadis daripada kitab hadis, ambil fiqh daripada kitab fiqh, ambil Quran daripada Quran, ambil sejarah daripada buku sejarah. Anda boleh faham jadi jangan bergaduh dah, buang masa. Okey, jangan bergaduh, buang masa. Ini perbincangan sejarah. Tak ada pun dalam kitab hadis. Confirm tak ada dalam kitab hadis. Sebab itu kitab hadis, dia bukan kitab sejarah. Anda faham, okey? Saya harap tuan-tuan lapang dada, terima apa yang ada di dalam sejarah. Sebab bukan senang nak riwayatkan sejarah. Dia perlukan ulama-ulama yang alim. Dan Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, bukan saya yang merujuk sahaja. Dia merupakan rujukan ulama-ulama hebat. Antaranya guru kami, Tuan Ibnu Abdul. Kalau tak percaya dengan saya, percaya dengan guru kita. Memang right? Kita dapat balik kepada pengajian kita. Itu nota. So make sure, lepas ni kalau dengar saja ada ustaz main kat sini bercerita lalu tu, tuan-tuan jangan hina, jangan kata apa, tanam dalam hati saja. Kalau nak balik kitab sejarah, baca buku sejarah. Jangan ambil buku hadis. Ini dia tak ada dalam ni. Okay, boleh faham? Alright, baik kita sambung pengajian kita. Maka kata Tok Wan Nabi, ketika mana Nabi lahir itu orang sampaikan khabar berita. Pertama sekali orang sampaikan kepada Abdul Muttalib. Siapa dia? Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Bila sampaikan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, Siti Aminah telah melahirkan anak keluar Nabi. Keluar Nabi, Tok Wan Nabi cukup suka dia takut pergi ke rumah tadi yang belakang sana. Ambil Nabi Nabi dalam hidup yang ada, bawa pergi dekat depan Kaabah. Sampai dekat depan Kaabah tadi itu, takut dia baca yang kita baca tadi. Alhamdulillahilladzi a'tani hadza ghulaman tayyiban afdali. Segala puji bagi Allah. Tengok, zaman itu tuan-tuan tahu tu zaman apa? Zaman apa tuan? Zaman jahiliyah. Ahsankum. Betul. Tu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah orang sembah berhala. Tahu-tahu ada seorang lelaki ini namanya Abdul Muttalib. Nama dia siapa? Abdul. Apa makna Abdul? Hamba. Muttalib, apa makna Muttalib? Muttalib ini budak sekolah. Kita panggil talibul ilm, penuntut ilmu. Talibul ilm, penuntut ilmu. Abdul Muttalib, hamba yang sentiasa menuntut redha Tuhan dia. Dalam zaman jahiliyah tu ada satu orang nama tu. Siapa dia? Dia Tok Wan Nabi. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, nama kita semua ni ada barakah dia. Pasal tu kena guna nama elok. Kita tengok sikit sejarah. Yang ini pasal guru kami, baru ni dia suka hurai benda lagu ni. Jadi bila dia hurai, saya rasa benda ni saya kena harap. Sebab hari ini bagus. Anak-anak muda yang mana yang kami juga suka guru nama anak yang baru-baru. Bagus tuan-tuan. Jadi kita tahu kenapa kita guru bagus. Kita ambil tengok sejarah Nabi. Sebab Nabi Allah kata apa? Allah berkata kepada kita yang kata Nabi ni wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah tinggal Nabi.
Maknanya daripada tulang sulbi Nabi Adam tu ada zuriat Nabi Muhammad berjalan tu, Allah pantau perjalanannya. Pantau perjalanannya pasal dia insan yang paling mulia. Tuan-tuan buka Al-Quran. Ini topik yang saya bagi tahu pada tuan-tuan juga. Topik sekarang ni kerana ada satu orang pelajar perubatan duduk dalam kuliah saya. Dia bangun tanya saya soalan, bukan untuk tahu, untuk dia rangkam jawapan saya, bawa balik dekat rumah dia, dia tunjuk dekat kawan-kawan dia, pakat duk hina mengata kita tentang jawapan yang kita bagi. Dekat dia dengan tuan-tuan sekolah hebat, jangan takut. Kalau ada dalam ni, tak apalah. Cuma saya nak beritahu anak-anak tuan-tuan jangan didik perangai macam tu. Ini perangai yang tidak bagus duduk dalam majlis kali ini. Saya tak tahu kawan-kawan yang hadir dengan saya dalam program tu, Perbadanan Wakaf Selangor ni hantar dekat saya, Ustaz tengok ni budak ni tu mengantar dekat Ustaz. Kita tengok, kita nampak dia, aku tanya dia yang tanya soalan kat aku. Buat gelak-gelak hina kita. Duk kata apa? Ni dalam hadis tak ada, dalam hadis tak ada. Saya kata hujah saya kena tengok tuan-tuan. Status starting saya apa? Tuan-tuan nak apa? Saya akan bagi ikut tuan-tuan. Saya tak boleh bagi ikut saya. Hujah saya basic dia mesti Quran. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan cari ayat wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mana Allah ambil perjanjian daripada semua para anbiya. Allah kata apa? Apabila datang kepada kamu satu zaman, kamu jumpa dengan seorang nabi nama dia Muhammad, kamu terus angkat dia jadi nabi dan beriman dengan dia. Semua nabi kena angkat sumpah dengan Allah macam tu. Baca Quran bukan? Baca Quran. Jangan duk kata ni ada, ni tak ada, dalam hadis ada Nabi Adam beriman dengan Nabi Muhammad. Tuan-tuan buka surah Muhammad ayat kedua. Quran lagi saya bagi kat tuan-tuan. Allah kata apa? Alladzina atainahumul kitab. Silap. Nampak confident macam. Alladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Tuh. Ini hujah yang kedua. Maknanya semua Nabi kenal Nabi Muhammad. Ini hujah yang kedua. Apa dia? Alladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Apa dia? Siapa beriman, beramal soleh, Allah akan angkat martabat dia. No, dia kena ada nombor 3. Dan beriman dengan Muhammad. Allah buat apa? Allah akan hapuskan dosanya. Itu yang berlaku kepada Nabi Adam ketika diturunkan daripada syurga. Dia mesti kena beriman, beramal soleh. Tak cukup, kena tambah satu lagi, beriman dengan Muhammad. Baru Allah beri kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah ampun dosa semua, Allah angkat martabat jadi tinggi. Kita nampak kedudukan Nabi kita. Kita nampak kedudukan Nabi kita. Syarat dia mesti macam itu. Tuan-tuan tak percaya buku saya duk cakap baik-baik, buka kitab sebelum daripada tu. Tuan-tuan buka Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas. Antara yang orang kata kitab yang nak dekat-dekat hampir dengan Injil. Tapi dia salah, ada tukar-tukar tu saya tak ada rekod memakan ilmu. Dia tulis apa? And because of him Allah created all this. Disebabkan oleh Nabi akhir zaman itulah Allah ciptakan semua benda yang ada pada muka bumi. Sebab itu bila orang tanya, ya Rasulullah, di mana kamu jadi Nabi? Apa jawaban Nabi kita? Aku jadi Nabi sebelum Adam siap diciptakan lagi aku menjadi Nabi. Imam Bukhari Muslim kata, kalau nak sahih Bukhari Muslim, ya Rasulullah, bila kamu jadi Nabi? Aku jadi Nabi sebelum Adam ada lagi aku.
Adam di antara roh dengan jasad, dengan tak siap, aku dah jadi Nabi. Sebab itu ketika Nabi Adam diciptakan, dia kata aku nampak di daun-daun pintu syurga, di daun-daun pintu syurga, di tiang-tiang arash ada tertera kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita tengok betul. La ilaha illallah Allah Muhammadun. Nampak? Lepas Allah, Muhammad. Allah sengaja letak nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dia benar. Dia bukan orang macam kita. Dia bukan boleh hari ini tentang duk sembang macam tuan-tuan duk cerita pasal Abdul Mahathir, duk cerita macam cerita pasal Bill Clinton, duk cerita macam duk cerita pasal Tuan Ibn Aziz Al-Mahmud. Bukan. Dia Nabi. Hampir dia itu bawa rahmat kepada sekalian. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Nabi melainkan rahmat sekalian alam. Kan senang. Bukan senang nak jadi saksi. Tuan-tuan baca kan? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Siapa jadi saksi tuan-tuan? Malaikat dan orang-orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu itu siapa? Ibu saudara ilmu yang Rasulullah. Dia nak jadi saksi kepada kita semua. Nak senang. Lepas tu buat cerita dalam cerita lagu ni. Lepas tu beberapa orang kata jangan duduk sambut maulid. Itu jangan. Jangan. Mentang-mentang Nabi tak ada, boleh kata dulu. Macam tuan tuan, cuba tuan ada. Maulid tak sambut hari dia. Dia tak ada, boleh tak kata. Boleh ada. Baik, kata balik. Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah. Oh silap tadi nama dulu, tak kena nama lagi. Pasal nama dia Abdul Muttalib Allah pilih sebab memang Allah susun Abdul Muttalib di tengah-tengah zaman jahiliyah. Dia sentiasa menuntut redha Allah Ta'ala. Yang pertama antara cerita yang boleh kita relatekan apa dia? Abdul Muttalib adalah orang Quraisy. Quraisy ini dimuliakan oleh Allah dalam Quran. Li'ilafi. Nampak? Quraisy dimulia. Allah tak hina mereka. Allah habaq hal ihwal keadaan mereka. Li'ilafi Quraisy. Ilafi rihlat asy-syita'i was-sayf. Mereka keluar bila mana musim sejuk dengan musim panas. Kalau musim sejuk, mereka pergi lari belah yang ada panas. Kalau musim panas, mereka lari belah musim sejuk. Buatlah lagu-lagu terbalik mana-mana pun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Mereka menyembah Tuhan yang menjaga bait dari itu apa? Allazi at'amahum min ju', yang memberikan makan kepada mereka ketika mereka lapar. Sambungannya apa? Wa amanahum min, dan mengamankan mereka daripada apa yang mereka takut. Soalan, apa yang mereka takut? Sebab apa yang mereka takut yang Allah amankan mereka? Ambil surah sebelum tu, surah sebelum ni ialah surah apa? Sebab aywa alam tara fa fa'ala rabbuka bi ashabil tentera bergajah punya cerita. Ketika Abraham nak main, mereka semua takut. Siapa yang pergi dekat Kaabah? Abdul Muttalib. Hamba yang sentiasa menuntut redha. Wahai Tuhan, unta 200 ekor itu unta. Ini bukan unta. Ini salah ni. Unta 200 ekor yang Abraham ambil itu adalah unta aku. Aku dah dituntut dah dekat Abraham. Pasal itu aku punya. Dia depan Kaabah cakap. Unta
Unta 200 ekor tu aku punya. Aku dah pergi tuntut dah dekat Abrahah. Kaabah ni kamu punya. Aku tak ada hak nak jaga. Kamu yang berhak jaga. Tolong jaga Kaabah ni. Lari semua baik. Siapa dia? Tuan Nabi zaman jahiliyah. Dia sebut apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam tadi bagi dekat aku ni anak yang duduk dekat dalam tangan aku ni. Qayyima ardani, kelahiran yang cukup mulia. Siapa ayah Nabi? Namanya Abdullah. Abdullah ini apa maknanya? Hamba Allah. Tuan-tuan fikir balik logik. Pak Nabi mesti lebih tua daripada Nabi tu. Takkan Pak Nabi muda daripada Nabi tu lah. Maknanya Tuan Nabi menamakan bapa Nabi mesti lebih awal daripada kelahiran baginda. Maknanya ketika zaman jahiliyah, dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bukan nama anak yang nak bawa surat Nabi, nama Abdullah, hamba Allah. Tuan-tuan fikir boleh duduk saya isat saja sebelum nak sembahyang ni. Cuba fikir, aku mesti apa tu aku nama aku ni, apa aku nama aku ni. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Nama tak kira nama kita. So, kalau nama tak terbuih, Allah tak akan seru tuan-tuan ke akhirat dengan nama tu. Maknanya nama ni penting. Allah akan seru tuan-tuan dengan nama tu. Di dunia ni tadi Allah tak siap kita selawat. Tuan-tuan buka hadis tengok. Siapa-siapa yang selawat kepada Nabi di sisi baginda Nabi sekarang ni di Madinah, diutuskan Allah malaikat yang ada seluruh Nabi. Kerja yang akan bagi tahu dekat Nabi, wahai Rasulullah, hari ini ada seorang hamba Allah namanya Dun Daniel bin Dun Biaji, selawat kepada kamu tadi. Itu kerja dia. Tuan-tuan buka hadis tengok. Kalau nama tak important, Allah tak akan sebut nama dia. Saya tu nama pun dia tu. Bukan nama Michael Angelo, tak tahu. Susah lah. Bukan nama yang elok. Nama yang paling elok, nama Rasul. Nama yang kedua tak elok, nama para sahabat. Nama ketiga tak elok, nama para tabi'in, nama para ulama dan seterusnya. Orang-orang soleh. Orang soleh pun banyak contohnya. Yang kata orang soleh tu duduk ni sekarang ni syukur duduk dengan tuan pasal duduk dengan orang soleh. Orang soleh ada doa khas dalam sembahyang tuan-tuan tak perasan. Bila saya sebut itu tak perasan. Tak mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambungan dia apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu ada doa khusus di dalam sembahyang. Duduk dengan tuan-tuan ni satu syurga bagi saya. Siapa yang nak pergi Mekah, tuan-tuan pergi Mekah jangan mengatakan orang. Itu semua orang yang soleh. Tuan-tuan diberi peluang untuk duduk dengan dia. Tak apa, usah-usah pasal orang soleh. Pasal Nabi kita dulu yang paling soleh daripada orang soleh. Tenang sampai tuan, bapak macam teruk nak telan. Tentang boleh pilih. Boleh pilih. Sini biasanya kalau boleh monti berapa Ustaz? Tak tentu. Tak monti. Tak tentu. Ada jam habis kan? Mana ada jam mula? Maknanya tak salah kalau monti dulu. Monti awal sikit, pasal macam sikit-sikit. Ngaji sikit-sikit juga orang balik aman. Sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama penuh baginda Nabi. Mak dia dulu. Sebelum nama penuh, mak dulu. Siti Aminah. Kalau orang lelaki, nama dia Amin. Kalau orang perempuan, nama dia Aminah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tak digelar dengan gelaran Al-Amin? Biasa. Apa makna Al-Amin? Yang
yang amanah. Jadi dalam banyak orang perempuan hak ada di zaman jahiliah, Allah ambil seorang perempuan yang namanya perempuan yang amanah, diambil untuk mengandung surat hamba Allah Abdullah untuk lahir manusia. Nama siapa? Muhammad yang terpuji, yang sentiasa dipuji di langit, namanya Ahmad yang terpuji. Tuan tadi sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Siapa nama penuh insan mulia ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nama mulia bagi Allah. Sebab tu tadi last kali Adnan, maka kita kata apa? Sallallahu alaikallahu ya Adnani. Gelaran Nabi Adnani. Tuan dia last nama Adnan. Semua nama mulia sampai Adnan lagi 2, 3, 4, 5, 6 orang akan tu baru sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, saya dah tanam lah dekat tuan-tuan tadi, balik dan ditanam dekat anak-anak tuan-tuan. Pasal apa? Ada sebab yang satu lagi penutup saya harap. Penutup saya. Baik, kita masuk di perbincangan. Jadi lahirnya baginda Nabi tadi itu, Tuan Nabi kata apa? Alhamdulillahillazi a'tani, segala puji Allah bagi kepada aku anak ni. Tayyibah ardani, kelahiran yang cukup baik daripada semua makhluk yang ada. Tuan dia kata, kita pula kata tak. Tuan Nabi kata, cucu aku lahir terbaik sekali. Kita pula dia kata, dah, dia lahir lagu manusia biasa. Hang kena Nabi lebih daripada Tuhan dia Allah. Jangan keterlaluan, bercampur dengan ilmu akal manusia. Tuan Nabi dah abang dah benda betul. Kita abang ada dah. Cuba kalau tuan-tuan abang cucu tuan-tuan haji abang, ni cucu aku lahir, Allah Akbar, cantik dia lahir. Tak tahu main satu orang kata Allah lahir dia budak biasa. Pasal aku Nabi nak pun nampak pada. Lihat cucu aku. Ikut suka aku nak kata apa, aku yang tengok. Dia Tuan Nabi Ahmad, segala puji bagi Allah yang telah memurniakan aku anak ni, yang mana kelahirannya lain daripada anak-anak lain, terbaik kelahirannya. Tayyibah ardani, lahir dia tu macam mana? Keluar dalam keadaan bersih, matanya bercelok, memandang dongak ke atas, lahir dalam keadaan sudah disunatkan, dikatakan cantik bagi anak ini. Dia patah lagi sikit. Apa dia? Orang tegur selalu, jangan berkata Nabi lahir dah khatam lah, ada orang lain yang terus sunat kat Nabi. Saya kata tuan-tuan, buka kitab sebelum daripada kitab Al-Quran. Injil ada, Taurat ada, yang sekarang ni dia tukar-tukar. Apa ada dalam tu? Nabi Isa sebelum umur dia 8 hari, dia sudah disunatkan. Maknanya Nabi Isa sunat perkara biasa. Buka lagi tuan-tuan, semua Nabi Bani Israel lahir dalam keadaan lahir sudah sunat. So apa masalah kita? Kalau Bani Israel boleh percaya Nabi mereka lahir semuanya dan disunatkan dalam perut mak dia, kita awak jadi tahu daripada orang Bani Israel. Sedangkan Nabi kita, Nabi yang paling baik daripada segala Nabi-Nabi yang ada. Bukan nak kompet, tapi abang kata itu kedudukan Nabi kita. Sampai Nabi ni, Nabi perjanjian dengan Allah. Nabi yang faham. Sambung. Bila kata Allah, apa yang kata ulama Taibah Abdul ni? Qad sada fil dalam wayat lagi dia dah lain daripada orang lain. Yang ni saya contohkan tuan.
Ayat ni dalam kitab apa nama Fathul Bari pun ada, bukan Ustaz Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari dalam kitab Imam Bukhari pun ada. Apa dia cerita? Dia kata ketika mana lahirnya Nabi kita itu, maka Suwaibah ada di sebelah Nabi. Suwaibah ibu susuan Nabi yang mula-mula. Lepas Suwaibah baru apa nama siapa? Halimatul Sa'diyah. Mai daripada Bani Sa'ad dekat area bahagian Taif. Dia kata apa? Ketika mana Suwaibah berada di tepi Siti Aminah itu, dengar khabar berita lahirnya baginda Nabi, terus dia lari dekat tuan dia. Siapa dia? Tuan dia Abu Lahab. Tabat tiada Abi Lahab, watak nama Abu Lahab ada sebut. Maka dia pergi habaq dekat Abu Lahab, wahai tuan aku Abu Lahab, kamu boleh seorang anak belakang. Aminah baru lahir anak daripada Abdullah. Dengar lahir tadi tu, terus Abu Lahab kata apa? Suwaibah, kamu bagi dekat aku berita gembira. Oleh itu aku bebaskan kamu hari ini daripada menjadi hamba aku. Pergilah susukan anak Abdullah tadi. Itu kata Abu Lahab. Dan tuan-tuan tahu, bila mana Abu Lahab, Nabi kita besar bawa kalimah la ilaha illallah, Abu Lahab lah yang hina Nabi kita, sampaikan nama Abu Jahal tak ada dalam Quran, nama Abu Lahab ada dalam Quran. Nah, abang kata jahat tak jahat? Pakcik Nabi, ni pakcik Nabi, anak Abdul Muttalib. Nama asal dia Abdul Uzza, gelaran dia Abdul Muttalib. Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Sebab dia seorang lelaki yang bukan pelahap. Jangan silap. Nama dia Abu Lahab sebab dia adalah seorang lelaki yang sangat-sangat lawa dan handsome. Sebab tu isteri dia nama Ummu Jamil, ibu kepada segala perempuan yang cantik. Memang mereka pinang dibelah dua tu. Tapi perangai buruk sampaikan Abu Jahal pun Allah tak sebut nama dia. Hak yang jahat-jahat lagi apa semua Allah tak sebut nama dia. Allah sebut nama Abu Lahab dalam Quran. Jahat pakcik Nabi ini. Tapi dia yang memerdekakan Suwaibah. Ketika mana Suwaibah habaq dekat dia, kata Aminah lahir anak. Dia kata ya Allah. Dia bukan dia kata ya Allah, dia kata seronoknya Suwaibah, hamba kita dekat aku berita gembira. Aku bebaskan kamu daripada menjadi hamba aku. Sebab aku seronok saya, aku tak tahu apa-apa. Pi susu anak Abdullah. Suwaibah pun seronok, dia jadi manusia biasa balik. Dia terus pi susukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ni dalam kitab tadi Fathul Bari, dalam hadis Imam Bukhari, dia kata apa? Satu hari salah seorang daripada ahli keluarga, sebahagian yang mengatakan pakcik Nabi seorang lagi, nama siapa? Abbas, bapa Abdullah bin Abbas. Abbas pakcik Nabi, dia tidur, dia mimpi jumpa Abu Lahab. Dia tidur, dia mimpi jumpa Abu Lahab. Maka dia tanya Abu Lahab, maknanya abang dia lah, adik-adik dia, abang dia, adik dia lah. Dia kata, wahai abang, wahai saudara Abu Lahab, kamu meninggal, kamu dapat tak apa yang Allah janji kepada kamu? Sebab Allah janji dia, dapat dia dah Abi Lahabin watak. Dia kata di masa peristiwa bila? Masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi turun, Nabi naik atas bukit Safa. Kalau yang ni Kaabah tadi, yang tu rumah Nabi lahir, maknanya tang sini ni adalah Marwah. Safa ada balik ujung sana. So Nabi naik atas bukit Safa. Nabi kata apa? Wahai ma'asyaral Quraisy, wahai semua orang Quraisy dan orang Mekah, dengar sini aku kata, aku baru balik daripada Baitul Maqdis. Aku baru balik daripada Baitul Maqdis malam. Aku singgah dan duduk sini. Takkan aku balik di sana tak sampai 1 malam. Saya orang ambil aku tengah malam tadi tu patah balik dia buang 5 jam, 4-5 jam. Sedangkan mereka semua tahu kalau nak budak-budak kalau nak ingat biar pergi keluar. Tuan-tuan jangan risau. Sebab mereka bukan wajib. Majlis ni tuan-tuan nak main boleh. Biar mereka nak ingat kalau nak lari ke apa, InsyaAllah Allah selamatkan Allah. Tapi saya nak beritahu apa? Bila mana Nabi kata aku pergi Baitul Maqdis,
Orang yang ayah baru juga dia, aku pun boleh pimpin sendiri. Nabi kata, aku balik daripada Baitul Maqdis malam aku pergi, aku baru balik. Maka mereka semua dalam kotak, dia kata naik kuda yang paling laju pun sebulan, patah balik sebulan, 2 bulan. Macam mana Muhammad boleh pergi dalam masa 5-6 jam? Mereka kata tak percaya dalam hati mereka. Tapi yang jawab tu seorang, Abu Lahab. Dia angkat tangan dia, tabaka ya Muhammad, celaka ya Muhammad, alaika jamak tanah, adakah atas perkara ini kamu mengumpulkan kami? Adakah dengan sebab benar ni hang nak kumpul kami ramai-ramai? Dia kata celaka. Allah balas kat Nabi wahyu, tabat yada abi lahabin wa la. Maknanya celaka Abu Lahab, Allah akan bakar dia dalam neraka. Abbas tidur mimpi, tanya dia, wahai Abu Lahab, kamu mimpi dan kamu meninggal, kamu dapat tak janji Allah? Sebab Allah kata apa? Sayaslana ranza. Lahab, dia akan disalai atas api, api itu akan sambar dia nanti. Dapat tak benda itu? Abu Lahab kata, aku dapat benda itu, tapi Allah bagi aku setiap hari Isnin akan ringan azab dekat aku, dan akan keluar ayam daripada celah jari aku. Aku boleh minum ayam, mana sikit lah celah jari ayam, tak banyak keluar kan? Celah jari keluar sikit, aku boleh minum ayam celah jari aku sebagai nak bagi minum dahaga aku. Kerana pada hari Nabi lahir, aku gembira sangat-sangat, aku membebaskan Suwaibah. Kerana itu aku dapat kebebasan sehari daripada 7 hari dengan Nabi Muhammad. Soalan saya, Abu Lahab sampai sudah tak beriman. Apakah pandangan tuan-tuan tentang kita yang beriman dengan Nabi, yang meraihkan hari kelahiran Nabi dalam? Tapi dia bukan benda kecil. Bukan benda kecil, benda sungguh-sungguh. Sebab tu Tuhan Nabi kata, Alhamdulillahilladzi a'tani hadha ghulaman tayyiba arnai qad sada fil mahdi 'ala al-ghilman. Dari yang buaya lagi dah lain daripada orang. Orang seronok raih dia baginda lahir saja terus boleh selamat ringan daripada api neraka. Tuan-tuan bukan Abu Lahab, tuan-tuan beriman dengan Nabi, tuan-tuan meraihkan kebenaran Nabi. Adakah susah untuk Allah nak bebaskan kita daripada api neraka? Benda yang cukup mudah bagi Allah. Selawat sekali kat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan jangan marah kalau macam ada setengah tempat Habib Ali, tiap malam Jumaat orang minta maulid. Sebab nak minta dalam ajaran ini, kalau kena sekali tu kenalah dengan hati Allah Ta'ala. Allah kenal, selamat daripada neraka. Selesai tuan-tuan. Ini bukan benda kecil. Saya tak contoh dekat tuan-tuan tentang macam mana beza antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain daripada segi kedudukannya. Sebab Allah sebut tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Juzuk 3 awal. Tu imam mesti tahu kan, baca sedap tadi. Baik, sambung. Kalau korban sikit dia, Bismillah kita boleh. Bismillah kita boleh. Selesai. Nama sudah korban Nabi ucap. Qad sada fil mahdi 'ala al-ghilmani. Dalam buayan lagi dia dah lain daripada anak-anak yang lain. U'izuhu bil bait. Aku minta dengan kamu wahai Tuhan yang memiliki rumah Kaabah ini, tolonglah jaga cucu aku hatta arahu balighal bunyani, sampailah dia besar panjang, esok pelihara lah dia. Aku nak tengok dia besar jadi anak yang selamat, yang elok, bahagia dunia akhirat. Tuan doa dulu tu.
Pasal itu kalau tuan-tuan tengok masa umur Nabi 12 tahun, dia nak tahu lah, dia macam yang ni memang macam movie lah tuan. Dia bukan macam apa nama TV show, bukan macam episod satu dalam dia movie. Lahir terus besar pun. Dia tak ada cing ada. Dia macam movie lah yang ni, blockbuster lah. Masa umur Nabi 12 tahun, Tok Wan Nabi, pakcik Nabi, Tok Wan Nabi wafat. Dia abang kat pakcik Nabi nama Abu Talib. Hang janji dulu dengan aku, hang akan jaga Muhammad. Baru aku rasa lega nak meninggal, baru rasa lega. Dia suruh pakcik Nabi ambil perjanjian. Dia tak lepas dekat Sayyidina Hamzah. Dia tak lepas dekat Abu Lahab. Dia tak lepas dekat Abu Jahal. Dia tak lepas dekat saudara Nabi Hadim. Dia dekat Abu Talib saja dia panggil. Hang janji dengan aku, hang akan jaga Muhammad. Abu Talib kata, baik, aku akan jaga Muhammad dengan aku. Maka barulah lepas itu Wan Nabi pun meninggal dunia, selamat dia insyaAllah. Maka lepas itu kisah. Tuan-tuan, jangan kita bincang. Saya abang siksa kat sini, jangan kita bincang nampak Nabi, mak Nabi, Tok Wan Nabi, pakcik Nabi masuk ke mana. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan hantar anak-anak tuan-tuan pergi hafal Quran sebab tuan-tuan harap mereka selamatkan tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan hafal Quran, tuan-tuan harapkan mereka selamatkan tuan-tuan. Kalau anak Nabi, kakak dia tak mau selamatkan orang. Tu dia benar-benar tuan-tuan. Dia boleh, baginda boleh bagi syafaat kat tuan-tuan yang bukan dari balik dia. Takkan mak ayah dia kalau kata betul-betul kan mak ayah baginda tu kata nak kena Nabi tak bagi syafaat. Pakcik Nabi yang tak Islam pun boleh ringan azab Nabi Muhammad. Takkan hak lahir dia keluar cahaya dari itu, yang tiap-tiap malam mimpi jumpa para Nabi. Bubuh nama anak kamu Muhammad, bubuh nama anak kamu Muhammad, bubuh nama anak kamu Muhammad. Dia Nabi akhir zaman. Hak tu mimpi tiap malam tu, hak tu Nabi tak ada Nabi syafaat. Ikut logik dia tuan-tuan. Ambil tuan-tuan punya perasaan bubuh. Jangan duk bincang benda-benda begitu. Saya dah bagi dah tuan-tuan jawapan penyelesaian dia. Anak kita hafal Quran, bukan Nabi pun hafal Quran, tuan-tuan harap dia selamatkan tuan-tuan daripada api neraka. Itu aset tuan-tuan. Tuan-tuan berhak ada azab macam tu. Tuan-tuan berhak ada azab macam tu. Tu aset tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan berhak hantar aku, hantar aku kafir. Suham nak selamatkan aku. Tuan-tuan berhak hantar aku. Pasal itu anak-anak tuan-tuan. Kalau itu hak tuan-tuan, apakah hak Abdullah dengan Aminah tidak ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana bila sebut saja nama Nabi, bubuh nama ayahnya, kita selawat dekat Nabi. Betul? Jangan berbincang benda-benda itu. Untuk bagi orang semua nampak pandang letih kat keluarga Nabi. Jangan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis 3 benda tentang kena ajak keluarga kita. Pertama, hubbun Nabi, cintakan Nabi. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, cinta kepada ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Bapak, tuan-tuan kena ajak ahli keluarga kita sayang Nabi dulu. Isteri Nabi ada 12 orang. Siapa dia nama isteri Nabi? Khadijah lainnya, Aisyah hanya ingat, kami tak ingat dah. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Daripada beliau yang mulia ini lahirnya 6 orang anak Nabi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim bukan, Ibrahim dengan Mak satu lagi. Fatimah, Zainab, Ummul Kalsum, Siti Ruqayyah. Hak 6 ni dengan Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nombor 2, Saudah, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Nombor 2. Nombor 3, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nombor 4, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha binti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nombor 5, bagi orang saya semua saya lupa. Nombor 5, Sayyidatina Ummu Habibah binti
Ummu Habibah binti Abu Sufyan ke binti Umayyah? Lupa. Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Hak nombor 6 Ummu Salamah binti Umayyah. Nombor 7 Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nombor 8, betul? Nombor 8 Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nombor 9 Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nombor 10 Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Nombor 11 Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Dan yang ke-12 Sayyidatina Maryah binti Sam'ud Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Daripada yang ni dapat anak Nabi Ibrahim. Betul boleh? Balik apa? Ada barakah, jangan risau. Ada barakah, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Barakah ni kalau saya nak cerita dekat tuan-tuan, seronok tuan. Tajuk barakah aja. Barakah pada nama, barakah pada tempat, barakah pada hari, barakah pada tahun, barakah pada keadaan, barakah pada situasi, barakah pada banyak perkara-perkara yang lain. Ada barakah. Bukan bohong, semua main daripada Quran. Yang pertama, barakah pada tempat. Apa dia? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah ajak kita dalam surah Baqarah, pergi semaya dekat tempat Nabi Ibrahim pijak. Maqam Ibrahim kan. Kalau saya bawa Nabi semaya kat situ, tempat lain tak sah. Dah ambil barakah tempat Nabi Ibrahim pijak. Tempat lain tu ada takkan tak boleh. Allah suruh dia ambil tempat tu, ambil barakah dekat tempat tu. 1, 2, akhir juzuk 2. Akhir juzuk 2. وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Dan ketika mana kata Nabi mereka, Nabi Samuel, habang dekat tentera yang dalam tentera tu, tentera Talut. Dalam tu ada Nabi Daud. Dalam tu ada Nabi Daud. Nabi Daud pakai baju perang, sabar. Nabi Daud pakai baju perang. Nabi Musa duduk dalam tu nak perang dengan tentera Jalut. Maka dia kata, kalau tanda nak menang dengan Jalut, akan sampai malaikat main hantar satu berkah. Dalam berkah tu ada peninggalan Nabi Musa dan Harun. Apakah peninggalan benda tu? Tongkat Nabi Musa dan serban Nabi Harun ada dalam benda tu. Untuk apa bawa dalam perang? Untuk dapatkan barakah dia. Kalau bawa boleh menang dalam perang. Allah ajak perang. Tahu-tahu tuan-tuan, orang Cina, orang bubuh gambar kasut Nabi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Orang berebut-rebut di pameran nak tengok rambut Nabi. Dia kata apa? Allah lupa masa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah ajak tuan-tuan dalam Quran, pi ambil barakah pada tempat, pi ambil barakah pada benda peninggalan yang ada barakah. Especially barang peninggalan para Nabi. Sebab tu tuan-tuan jangan nak marah. Orang-orang India, Pakistan, hari tu mereka bawa rambut Nabi pi berarak sepanjang jalan tunggu dia. Tuan-tuan bisa tengok dia. Pasal mereka faham mulia Nabi tarak. Wahai orang bawa rambut, mana nak nampak selai rambut tu kena tengok tu. Tapi pasal rambut apa? Rambut manusia yang dia tu naik bertemu Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Orang lain tak pernah dapat rambut tu. Duduk dalam hadis Nabi, Zajjabi fin nur, aku larut dalam cahaya ketika mana naik jumpa Allah. Rambut tu ada sekali. Main turun kat kita, ni apa duk sebut-sebut ni orang ni kata siapa? Aku rambut orang lain. Astagfirullahaladzim. Awak kata barakah pada nama. Ada tak? Tadi dah apa? Nama
Barakah tempat apa dah? Barakah barang apa dah? Barakah apa lagi? Barakah hari. Allah hadis Nabi itu ada, sesungguhnya Allah merahmati umatnya pada hari Khamis. Ada hadis Nabi. Hari Jumaat lagi kita lah. Jumaat. Wallahu ta'ala alam. Simpulan. Biar kita masuk ke ngaji dah. Ni kan dah. Tak balik. Mayang insya-Allah kita balik. Okey. Kesimpulan. Tapi kesimpulan pun panjang lah. Dalam 5 minit betul lah kesimpulan. Pasal dia kena baca ayat Quran. Kesimpulan dia kena ayat Quran. Baru kena. Pasal apa kita mengaji? Pasal ambil ayat Quran. Kalau Quran tak sebut kita tak mengaji. Baik, apa pasal kita kena baca yang cerita hari ni? Baik, yang pertama nanti dulu. Kesimpulan daripada cerita dulu. Kesimpulan yang pertama, tuan-tuan, Nabi lahir, kelahiran Nabi cukup mulia. Tok Wan Nabi cerita dekat kita. Dia kata apa? Alhamdulillah. Sebab itulah tuan-tuan, bila Tok Wan Nabi kata Alhamdulillah, tuan-tuan baca qasidah tu bila sambut Nabi lahir. Apa dia? Tala'al badru alaina. Jom kita baca itu sekali. Senyumlah, jangan lupa. Masa muka tak boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Apa dia? Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami semua kan. Naik bulan purnama, tengok ya Allah cakap. Siapa tak suka tengok bulan purnama? Tolong kat tangan Nabi kita kan. Oh, bulan purnama tengok cukup lawa, walaupun bukanlah dia terang macam matahari, tapi pasal dia tak terang macam matahari tu kita seronok tengok. Satu. Min saniyatil wada', nama tempat Nabi lahir tu Saniyatil Wada'. Nabi lahir Allah tu. Wajib. Syukru alaina, syukur kita. Wajib kan? Ada ketua Nabi kata, alhamdulillah allazi a'tani hadha ulama thayyibah abdani. Pasal Allah bagi aku cucu aku hari, bukan anak orang lain, cucu aku. Aku syukur. Wajib syukur alaina wa ni'ma billahi ni'ma. Tak ada orang yang seru orang yang lebih bagus mereka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib syukur ulama itu. Bukan ulama itu orang Madinah pun. Nabi sampai-sampai Nabi kata, hampa jadi apa? Bid'ah. Mana ada? Nabi membenarkan apa yang dia kata. Tala'al badru alaina. Wajib syukur alaina. Wajib syukur. Alhamdulillah. Selamat sekali. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Baik, sambung. So kesimpulannya Nabi lahir, Masya Allah, Nabi lahir dalam keadaan yang mulia, tak sama macam lain. Tok Wan Nabi yang tak kalah. Yang kedua, jangan kita buat benda-benda yang mungkin kalau Nabi ada hari ini, Nabi pun marah kalau dengar kita contoh benda itu. Kalau Nabi ada, seronok Nabi itu dengar kita orang kata mak dia masuk neraka, mak dia masuk neraka. Seronok kan?
Yang ketiga, yang ini kesimpulannya lah. Dari contoh-contoh saya beritahu tuan-tuan tadi, dia sebenarnya main daripada ayat Quran Surah Al-Hadid ayat yang ke-16 tuan-tuan. 5 baris daripada bawah muka surat belah kanan tuan. Lepas surah Al-Waqi'ah, Allah kata apa? Dengar elok. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله. Jangan jadi. Terjemah tu ya, terjemah tu. No, buka lagi saya dah bilang ayat surah Al-Hadid, surah Al-Hadid selepas surah Al-Waqi'ah ayat nombor 16 muka surat belah kanan 5 baris daripada bawah. Abang dah kata tu. Saya terjemah tu. Jangan jadi macam orang yang Allah bagi kitab dekat bawah. Tadi dah abang dah daripada kat kitab dah ada dah semua saya baca kat tuan tadi. Dah abang ada book of ni, book on dan cakap macam-macam kat tuan. Abang nampak semua dah keluar dah. Tak keluar apa nama babas saya lagi. Keluar pelancah babas tu dah selesai. Orang saya dekat dengan ada babas dengan tu juga. Tak orang nampak kita jam. Dah abang dah kat tuan semua benda dah. Orang yang Allah jangan jadi macam orang yang Allah bagi kitab kat dia. Jangan jadi macam tu. Kenapa dengan mereka? Mereka ada kitab, kita ada kitab. Tapi jangan jadi macam dia. Sebab apa? Mereka ada kitab, tapi faqala alaihimul amad. Mereka ada gap dengan Nabi mereka. Mereka tak kenal Nabi mereka siapa. Mereka tak tahu Nabi mereka siapa. Mereka bunuh Nabi mereka. Mereka angkat Nabi mereka jadi Tuhan. Mereka tak baca pasal Nabi mereka. Mereka tak tahu. Orang yang bawa Bible tu yang ada di tepi jalan yang berlalu dakwah orang, dia sendiri tak tahu apa ada dalam Bible tu. Kalau dia tahu apa yang ada dalam Bible, dia pun tak gamak nak bawa Bible pergi ke orang. Dia tak tahu. Dia tu bunuh Nabi mereka. Tuan-tuan jangan jadi macam tu. Jangan keluarga tuan-tuan jadi macam tu. Tak tahu pasal Nabi, tak tahu nama Nabi, tak tahu Nabi ni buat apa, apa rumah Nabi tak mana. Tuan-tuan kita tak tahu. Seolah-olah tuan-tuan nak jadi kita semua macam ahli kitab. Allah kata jangan. Sebab apa? Bila fatala alaihimul amal, dia berlaku satu perkara yang hari ni tuan-tuan semua muskil benda tu kenapa jadi pada anak-anak kita. Apa dia? Faqassat qulubuhum, hati dia berkerah. Orang yang tak kenal Nabi hati dia kerah. Saya apa kat tuan-tuan, ya Allah bersaksilah hari ini saya dah cerita dari kat tuan-tuan at least 0.01% pasal baginda Nabi. Tuan-tuan dah kenal zikir dah, tinggal yang lain tuan-tuan nak berhubung saja. Bagi ni cerita tuan-tuan, bagi kenal Nabi kita. Sebab kalau tidak hati jadi kerah. Allah sebut dalam Quran. Kalau hati kerah saja tak apa. Allah sambung pula Allah kata wa katsirun minhum fasiqun. Yang hati kerah banyak yang buat suka buat dosa. Persib 5R3 yang jadi macam tu. Dinding banyak kosong. Pening buat poster-poster ringan pasal Nabi. Tahukah anak-anak, tahukah penduduk Persib 5 Rasulullah meninggal ketika umur dia 63 dekat satu. Buat pula satu lagi. Tahukah kawan-kawan Rasulullah ada 12 orang isteri, senarai nama isteri Rasulullah. Tahukah kawan-kawan rambut Rasulullah ikan yang pula poster kat tiap bangunan sana pula. Tahukah kawan-kawan Rasulullah terlibat dengan beberapa perang, antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, senarai. Ringan aja tampan bagi sentiasa mereka. InsyaAllah anak-anak Persib 15 hati dia tak kerah. Ayat Quran aja.
Okay. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat, saya dapat juga manfaat daripada tuan-tuan. Ada masalah silap, saya boleh beritahu saya ada lagi dengan tuan-tuan kat sini. Rasa susah nak cakap, pergi jumpa saya kat pejabat saya staf saya mensyarah di kuis, saya punya office dekat Kusal Sedia Berhad, pusat pengajian sepanjang hayat. Tuan-tuan pergi je kat situ, tak payah buat appointment. Pergi je, kalau saya kata nak kena pergi outstation ke apa ke, abang aja lalu abang nak jumpa bila, mereka akan bagi tahu bukan bila boleh jumpa saya. Okay? Mudah-mudahan tuan-tuan, saya dan semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling important sekali, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita untuk jadi jiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Yang itu saya menghubungkan majlis kita bacaan doa, insya-Allah nanti masa sembahyang ke ibadah nanti dia baca, insya-Allah kita sambung satu lagi ya. Budak-budak boleh dibawa ke seronok kalau ni nak tengok cerita apa. Tahu dah malam ni ada Rabu pagi Ustaz. Okay, mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Oh, saya lupa saya baca satu qasidah akhir. Biasanya bila orang tutup qasidah orang baca dulu ni. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Ahmad azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim